Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali guys. Okey, dalam video kali ni aku dan keluarga akan pergi memancing di suatu tempat guys. Kat mana tempat tu? Kejap lagi kita akan tengok guys. Okey, untuk trip kali ni agak ramai juga yang ikut sebab adik aku pun ada ikut juga. Dalam semua sekali dalam 15 ke 16 orang macam tu lah. Ini adalah jalan menuju ke tempat memancing guys. Dia jalan utama dia ada yang tutup, so kita follow je lah route yang disediakan untuk sampai ke tempat tu. So dari sini kita akan nampak jambatan ikonik kalau siapa-siapa yang pergi ke Desaru lah, melalui highway Desaru. Memandangkan ini first time datang ke tempat ni, so agak was-was sikit jalan masuk dia tu, tapi akhirnya kita jumpa jugalah jalan menuju ke tempat yang kita nak tuju tu. Ya. Okey guys, dah penat naik bukit turun bukit selekor kiri kanan, akhirnya sampai jugalah kami ke Tanjung Buai. Lama makin dah lagi masjid tu. Selama dah. Jom kita pergi solat dulu, jom. Turun barang situ, parking kat masjid pun boleh dia kata. Turun barang situ, parking masjid pun boleh dia kata. Habis menunaikan solat, so aku berjalan-jalan meninjau keadaan sekeliling di Tanjung Buai ni guys, sebelum kita loading barang ke bot. Nampaknya bot telah pun sampai, so kami semua menuju ke penghujung jeti untuk memuatkan barang masing-masing ke dalam bot. Macam biasa, kita punya bentara guru akan memberikan arahan yang sewajarnya supaya mereka-mereka ini mendengar arahan dengan begitu baik sekali dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan guys. Haha. Macam tak sabar nak naik. Pada mereka-mereka yang mungkin takut untuk naik bot, mungkin budak kecil ataupun orang besar sekalipun, jangan risau guys. Jarak antara rumah rakyat dan jeti ni sangat-sangatlah dekat. Banyak juga joran kau bawa pun. Banyak juga joran kau bawa. Mak dia nak ada depan. Biasalah guys, kalau bawa family ni barang-barang mesti banyak punya, dah macam nak pindah rumah guys. Haha. Jadi akan makan masa sedikit lah untuk loading barang-barang tu. Anak aku dengan teddy bear lah, bantal busuk semua ada. Aduh. Life jacket juga ada disediakan guys, jadi pakailah life jacket untuk keselamatan. Sekali lagi bentara guru memberikan arahan untuk membacakan doa supaya perjalanan kami ini selamat sampai. Adikkan ayat tak pakai. Ayat pun. Ayat pun. Sampai ayat rakam.
Ayah ada YouTube. Masuk YouTube Tajuk Jam. Tajuk Jam bawa family pergi mancing raket. Ya. Ada sampah kecil di sini. Tengok depan. Oh, jauh. Perjalanan 2 jam. Tak. 2 jam. Perjalanan mengambil masa 2 jam. Ni rumah rakyat kita. Oh. Laut ni bang. Ha? Wah tu. Oh, umpan hidup. Umpan hidup. Wah, Jojo rakit. Seperti yang aku bagi tahu guys, jarak antara jeti dan rumah rakit ni sangat-sangatlah dekat guys. Belum sempat panas bontot lagi, kita dah sampai. Haha. Chow. Dah sampai. Ya. Adik tangan adik. Tangan tu adik. Tangan pun tak. Oh, dah sampai setelah 2 jam. Oh, sabar adik, sabar ni. Adik naik dulu. Adik naik dulu. Ulur. Adik, slipper susun satu tempat. Ulur-ulurkan barang. Tu Sophia. Ambil beg ayah tu. Ulur Ha. orang dulu. Baik langkah tengok. Mas. Slipper susun. Tuan, tolong ambil lambat. Slipper susun. Siap. Aman. Masuk susun satu tempat. Jap. Okey, setelah sampai kita akan letakkan segala kasut atau selipar di ruangan yang telah disediakan guys. So dalam ni kita akan berkaki ayam saja guys. So memang bersih dan puas hati guys. Jojo Raket ni memang terbaik. Suasana dia first impression bila sampai tu, wow. Memang best guys, memang best. Tengok ruangan depan kaunter ni guys. Memang best lah. Ini untuk healing-healing, santai-santai, makan kuaci. Tak payah mancing pun tak apa guys. Lepak saja-saja. Kowe pun ada, microwave ada. Di sebelah kanan ni ada gerai guys, ada gerai. Ada jajan, ada sedikit peralatan mancing yang basic, mata kail semua ada guys. Di sebelah kiri ni adalah surau guys, ada surau. Santai. Boleh sembahyang di sini guys. Surau ada. Mantap. Ya, Jojo Raket Tanjung Buai. Yo. Kita hantar barang dulu, nanti bawa kita pusing-pusing.
Macam biasa guys, bentara guru akan membuat segala urusan untuk masuk guys. So kaduk cuma berpusing-pusing, berlegar-legar saja guys. Haha. 10. Budak-budak dah, budak-budak. Kalau boleh bagi tahu jangan berlari. Kena ingatkan je lah kawan dia. Kalau nak mandi kolam Dia kalau umpan hidup ada boleh dapat kat sini ke? tak sempat. Udang kata, Dek, udang ada kat atas. Udang ke ataupun ikan ada? kita beli dekat darat. Oh dekat darat, kat sini tak ada? Habis kalau saya nak umpan, Kena beli 10 ekor kat atas. 10 ekor ke atas? boleh lah. Macam mana? Order kat siapa? Anak berapa? 20 ekor. 25 lah. 25. Udang lah kan? Udang hidup. Untuk umpan kita boleh juga bawa sendiri ataupun kita pesan dekat kaunter guys. Macam aku order udang hidup dalam 25 ekor sebab minimum dia cakap tu atas 10 ekor lah untuk pengantaran tu. Umpan hidup. Oh, bilik kau sini ke? Ya. Ni kau bilik kita. Caca naik atas ni lagi. Roboh yang naik. Hai, ada roboh. Malam nak makan burger. Malam. Belum nak makan burger lah kau ni. Anak buah aku yang seorang ni memang makan je lah kerja dia yang diingat. Tapi tak apa guys, kita bagi dia orang happy. Tengok sekeliling. Okey guys, dekat sini untuk pengetahuan korang boleh memancing di mana saja kawasan yang telah disediakan guys, asalkan tidak mengganggu pengunjung-pengunjung yang lain untuk memancing. Itu sahaja. Dia kongsi macam ni. Mesin di sebelah kiri. Okey, mari kita lihat kawasan belakang Jojo Racket ni guys. Pusing. Kan ingat. Jaga kaki takut kepit. Lepas tu tengok orang baring. Ma, tu kepek. Belakang ni ada juga. Lumayan lah. Ain ada bila lama? Pergi makan ikan. Ada? Berikan apa dah? Ikan kecil-kecil. Nak mancing ikan ni, ikan beranak besar tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada bawa pisau. Tak apa dah. Nak bawa potong-potong ni. Tu kan. Macam ikan bilis tu yang kita makan tu. Tu. Nah. Alah, lari pula. Tu bawah. Dia pun takut dia. Dia tak nampak apa, betul sikit tak? Mulut dia kecil. Kejar. Tu. Ai, lalu ya ber. Aduh. Beranak. Hai, kau lalu tak cukup besar ke? Dia ke sana pula. Kau hajar betul ikan ni.
Yang warna merah tu. Dia tak masuk bawah. No, dia makan yang kat atas. Main todak pula. Nah, todak. Ui, lepas. Makan. Aduh. Pecah dia makan. Mana kau pergi tadi? Pandai lah kau curi. Canggih lagi. Kupang. Kupang ayam. Bismillah. Tu apa ulam? Ulam. Oh, saus kupang. Tak. Hah? Ya, dapat ketam. Ui yo. Besar lah. Ketam bunga. Tangkap, takut. Mana isi ketam ni? Tu. Yang mana gambar? Wah. Dia sudah ada sebelah ambil gambar. Anak ah. Tak ada sebelah ambil gambar. Ya. Ambil getah. Tadi dah hilang. Atas tu ada getah. Yang kita Dah ni atas. Jaga jap. Is tak gumpal Wak Is. Ambil gambar. Tak order belakang tu je. Ambil gambar. Please. Siapa ni? Aku macam nak pindah. pegang balik. Umpan aku mana? Ni. Tahu. Jangan marah. Patut tak dapat ikan lu. Ketam boleh Tadi masuk kan dekat bawah kan. Patut ada. dia tak buka dia punya mulut kan. Dia sepit tu. Sangkut dah sepit ni. Kayak dia kalau sini. Nak getah lagi. Wah, untung lah Is. Tak kumpau lah. Ada satu je baba. Jom. Saya duduk kat tempat ni. Ada baba. Tengok lepas ni ayam pula dapat. Nak macam kau. Kau jangan koyak kau. Kamu tu. Tak. Aduh. Satu lagi. Bang. Siapa? Cepat Is. Wah, dapat 5 ekor dia boleh buat sup ni. Cepat Is. Kau tanya dah. Cepat ambil gambar tu. Tu letak je dulu. Ni letak je. Sangkut tadi letak kat mana? Tak takut jatuh. Sini letak. Ha ni dah. Okey. Dapat. Ni tak bagi tau. Mantuk. Pegang. Pegang Pegang ni. Ha, cepat Is. Pegang. Oh, dekat ni dah. Dah. Jantan ke betina? Tunjuk kat ayah yang ambil video. Buat macam ni.
Saya tak gumpau. Saya tak gumpau. Nanti orang kata tipu. Ikan. Cuba lah kalau dapat. Biar tunggu dia masuk. Nek. Tunggu dia masuk. Tak masuk. Pandai lah dia bang. Adik tak dah je tu. Dalam sikit lagi. Ha. Punya banyak tak masuk. Makin keluar dia lah. Baik-baik dia jangan sampai jatuh pula sautnya. Adik ingat dia tak laju ke berenang. Mana dapat. Ada ke tak ni? Berat macam. Apa tu? Apa tu? Pokok ke? Udang. Ui, tengok ayah dapat apa? Kau main. Udang ketak ni. Lobster ke tu? Baik-baik, jangan. Jangan pegang bahaya. Jangan pegang kak. Kalau pegang apa jadi? Dia sepak tangan kau. Dia menendang ni. Macam nak buka ni. Kena pegang dia punya badan tu. Ha? Badan dia. Kau pakai ada player? Uncle, tu apa? Udang. Udang apa? Udang lipat. Dia ni yang menendang ni. Ni yang sepak-sepak orang Tu ni. asyik adik ikan itu. Sepak-sepak. Pak. Ripper. Oh, garang. Tu tangan dia tu dah ada. Yang tu dapat ketam. Ni dapat. Abang terseruk. Oh, Dah. Sini bang, seruk ni bang. golek-golek. Macam mana nak pegang? Pegang makin ni. Boleh masak. Tepik tangan. Kan dia tendang pula ni. Dah lah tak pernah pegang. Apa tu? Udang lipat. Ni bang. Tengok jari. Tengok dia dapat apa. Wah. Oh, boleh campur dengan udang ni, dia duduk tak? Udang ni pada duduk oksigen. Nak ingat. Dia berlawan dengan dalam tu. Boleh gerapu. Pelik-pelik kesal udang lipat. Oh. Ikan tak boleh. Ikan tak naik lagi. Udang lipat dia boleh main kerapu. Baik-baik dek. Tapi kenapa tadi mak dia bergaduh? Mak. Saya boleh tatu. Buat apa ni ya? Siap bersilat tak? Sup. Oh. Oh. Jangan tu Sangkut. Alamak. Aduh, sangkut yang lemah tu. Sangkut apa? Tapi tadi dah kena makan tadi. Tadi tadi. Tadi apa? If punya baru beli ya ni. Baik. Red.
Rakit Jojo di waktu malam. Sumbat nampak yang Amir lain. Nak gula. Nak gula. Gula tak boleh. Jangan berlari. Maka kami rakyat Malaysia Jangan berlari. akan menumpukan seluruh tenaga mengecek. Oh, ada. Ada jual juga mata di sini guys. Jojo Racket. Indomie. Sini ya. Cam ni. Air tak ni. Siang air Sabtu siang tu kan hujan lebat kan. Air tu, lepas tu keruh lagi. Dia orang bottom ada juga sembilang. Dia lebih. Oh, patutlah dia nak seluruh. Dia nak cari tu, nak cari tamu. Nyu. Tapi tak ada, sebab air mungkin tak ni. Yang ada pun dia punya anak-anak dia. Oh, roti lah. Bawa roti ya. Bawa roti. Bawa tepung gandum ada setengah lagi macam pakai botol. Itu masuk dalam motor tu. Tepung. Balik motor tu. Ikan masuk dalam motor tu dia tak mata kaya dia gantung. Ya. Dia masuk dalam motor kan dia tak boleh undur kan. Dulu dia Air ngawin. kecil boleh lah. Ikan beranak tu. Mana? Kita tu buat Dia bukan kemati dia. Ni kali dia lain apa? Lain lah. Oh, dia tak. ni Ni coklat. dia sempit kan Kak. Angkat dah sepit dah. Dah ada 3 ekor. Dia buat ketam masuk lemak. Best. Maggi udang guys. Udang umpan. Sotong umpan. Besar sikit. Mancing ketam juga yang ada hasil lah. Lain tak ada. Ketam je. Kena tarik ke apa? Tarik kuat. Sayang. Kuat nak berat. Makan lah. Alamak. Habis. Memang dia tarik ke? Gendut. Ui, sayang. Ada cara. Ni pula. Tak ada ni. Ada tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada ketam.
Ada ketam, ada ketam. Ada ketam, ada ketam. Woohoo. Woohoo. Ini tepat tadi kot. Hari dia terlepas. Dapat balik. Besar. Mana nak pegang. Makan juga. Bismillah. Banyak pasang Tu apa? banyak Yang macam bubu ke? Wih, ini dia kepit dah ni. tak kena ketan bakar pun. Kena ketan lipoh tu segawi. Semalam ada yang dapat. Pakcik tu dapat. Lipoh. Tengok colour coklat. Wah. Mana kau ni? Mana ikan pun tak main tepi dia. Ketap. Ni hasilnya. Hasil tangkapan 7 raket. Dia tajam lah yang kena tadi. Darah ni. Kulit dia tajam. Kulit dia. Ketam 7 ekor. Udang lipan 2. Uish, kita banyak. Mantap. Yeah. Fight. Jadi. Okey, jirit. Jadi satu, Azad. dua, kami tak kumpau. Satu, dua, tiga. Kami tak kumpau. Woo. Jalan. Bye. Bye. Baik, Kanta. Kita orang tinggal lagi 1 hari. Bye. Tinggal lagi 1 hari. Tak dengar. Nanti tunggu pusing. Kau kacik tu. Bye.